yang you kena fokus. So sini saya highlight komponen yang penting lah. Tutorial cara nak buat listing. Jadi task 1, task 2 dah siap. Kita nak build up momentum. So dah terjual, barang dah sampai, customer tak ada komplain, kita pun dah upgrade. Tapi you kena ingat tau, you main dekat game eBay, bukan game saham. eBay ni dia macam jual online, tapi dia tak perlu buat live. Income dia daripada luar negara. Orang lain banyak berjaya dalam bidang eBay ni. Platform dia pun nampak mudah, cuma nak kena explore sistem. Saya tak tahu apa, saya just tahu eBay platform yang boleh jual dekat overseas, itu saja. Lepas tu tak tahu pun apa risiko, apa dia punya ni semua. Betul. Bila dah datang kelas baru kita nampak macam ni. Kita dengan anak kecil, kembar lagi dengan dia orang tanya itu benda, kita nak buka tak dapat. Itu di kelas bila datang face to face senang kan. Ini yang menarik minat saya untuk face to face. Bila kita face to face, ada kelas face to face, saya boleh tanya depan-depan. Zul masa yang dia explain A to Z tu memang tak ada apa-apa langsung yang dia memang nampak clear. Cara dia mengajar, menyampaikan tu pun mudah nak faham. Dia bagi juga yang mana tak boleh keluarkan pun dia cakap, dia bagi juga. Bawa ayah saya pergi ke umrah. Sekarang ni fokus dekat mak lah sebab ayah pun baru je last year lepas ni meninggal. So, tinggal mak seorang. So kita risau kalau macam tak ada extra money. Saya pun nanti dah pension nanti nak kerja apa kan.